Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di trek jalanan ni untuk masuk ke kawasan tapak sejarah Kota Kara. Jadi cuba kita akan pastikan adakah benar tempat ni kawasan tapak lama, tapak warisan. Jadi kita akan menyusuri jalan ni lah. Di sebalik hutan yang semakin menelan sejarah, tersembunyi satu lokasi yang jarang diketahui ramai. Dengan berpandukan maklumat lama dan jejak yang masih tinggal, kami memulakan perjalanan menjejaki salah satu tapak bersejarah Kesultanan Johor yang dikatakan pernah berdiri megah satu ketika dahulu. Perjalanan menuju ke lokasi bukanlah mudah. Laluan yang dipenuhi semak, pokok-pokok besar dan keadaan muka bumi yang mencabar membuatkan kami tertanya-tanya sama ada masih ada tinggalan sejarah yang mampu ditemui selepas hampir 5 abad berlalu. Okey, kalau ikutkan kita dah sampai dekat laluan utama jalan dia. Tapi kita tak boleh nak teruskan untuk laluan ni kerana dia dah ada palang pula. Katanya ada orang berlembu kat dalam ni. Tapi kita cuba cari laluan lain, berpalang berpagar semuanya. Sampai ke sana pun berpagar. Ya tak apa, kita cuba cari jalan lain. Jom, kita tengok ke sana. Mana sana? Kita masuk daripada sebelah sana, lepas tu bawa ke sana. Mana dia ikut? Bagus juga. Alright, Alhamdulillah kita dah lepas daripada pagar tadi. Kita minta keizinan untuk masuk ke kawasan ni. Jadi sekarang ni saya akan buat explore kawasan ni. Tapi masuk kawasan ni rupanya bukan di sebelah sungai, tapi dia berada di bahagian atas sikit. Dan dia katanya atas bukit kan, atas bukit juga Jadi kita akan tengok macam mana dekat seberang sana, InsyaAllah. Kita boleh lihat yang kedua sebab kita dah cuba untuk searching kawasan ni, tapi masih lagi tak jumpa jejak ataupun tanda yang katanya ada runtuhan bangunan, runtuhan yang katakan rumah raja, dia katanya. Ada orang kat sini panggil rumah raja. Jadi kita baca macam mana, nanti kita akan turun sebelah sana. Mana saya dah pergi? Sebelah sana pula. Nikmat apa yang ingin kau dustakan? Lain makan yang hutan dengan kat rumah. Okay, yang kita berada kat atas bukit. Aku tegur dah turun dah. Bukit bawah sebelum nampak kawasan longkang sungai. Itulah sungai, anak sungai. Kita bukit yang nombor 2. Dan mungkin kita akan pergi ke atas sana, bukit nombor 1. Mantap. Kawasan dengan hutan ni semua, kelapa sawit dan pokok, ada sedikit pokok getah. Dekat sebelah sini pun ada runtuhan
Ya ada struktur runtuhan. Cuba masuk jap. Bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Semakin jauh kami meredah hutan, semakin kuat perasaan bahawa kami sedang menghampiri sesuatu yang istimewa. Di tengah kesunyian rimba, akhirnya kelihatan satu struktur yang pada mulanya kami sangkakan hanyalah runtuhan bangunan lama. Namun, apabila kami menghampirinya, pandangan itu mula berubah. Di hadapan kami berdiri tembok-tembok batu yang dibina menggunakan batu letrit dan batu sungai. Ketebalan serta reka bentuknya jelas menunjukkan bahawa ini bukan binaan biasa. Semakin kami meneliti setiap sudut, semakin banyak persoalan timbul. Mengapa struktur ini dibina begitu kukuh? Apakah fungsi sebenarnya pada zaman kegemilangannya? Adakah ia sebahagian daripada benteng pertahanan, pusat pentadbiran atau bangunan penting yang pernah memainkan peranan dalam sejarah Johor? Berdiri di dalam runtuhan ini, kami dapat merasakan betapa besarnya struktur asal yang pernah wujud di sini. Walaupun sebahagiannya telah runtuh dan ditelan alam, asas binaan yang masih kekal menjadi saksi kepada kehebatan teknologi pembinaan pada zamannya. Sekian kami rasa kami dah jumpa tapak peninggalan ni. Jom kita bawa. Kita tengok struktur dia. Ni pintu gerbang. Tengok batu-batu dia kan. Tapi yang atas tu mau tengok. Nampak mungkin ada penambahan di bahagian atas batu dia. Okey. Tu masuk pun dah ada pokok kelapa sawit depan-depan. Tu depan masuk. Yang menariknya, kita boleh lihat sen batu, dinding, tembok dan mulaan batu. Nampak? Baik. Yang lebih menariknya, kita tengok bahagian dalam. Lihat. Zam boleh masuk lagi bahagian bawah ni. Dia macam struktur kubu. Bismillah. Nampak binaan batu dia. Bahagian atas ni adalah ditambah. Kalau kita lihat ke atas ni memang ditambah yang menggunakan batu konkrit ni. Ni ditambah. Tapi bahagian bawah ni memang asal bentuk seperti kubu batu. Kita tengok di sebelah sana. Sungai kat depan. Ini sungai. Okey, yang anda boleh lihat runtuh ni adalah konkrit. Maksudnya runtuhan baru ni. Binaan bukan nak kata barulah, tapi konkrit ni ditambah. Mungkin nak kekalkan binaan asal dia menggunakan batu-batu ni, batu letrit ni. Okey. Tengok berapa dalam. Kau berapa tinggi kau? 5 lebih. 5 lebih, lebih kurang 7 kaki ke dalam, ke bawah. Tengok batu bawah dia, batu-batu. Dan biasanya kita tengok kota-kota lama digunakan batu-batu sungai seperti ni untuk bina kubu ataupun suatu binaan seperti istana dan sebagainya. Nampak
Aku akan turun. Tangga dia memang tangga dia tengok. Okey, ni bahagian tangga dia. Naik atas. Tanah keliling ni dulu tak tinggi lah. Tanah keliling ni. Dia mungkin bawah lagi. Hujan ke apa ke lah. Tanah. Mungkin yang tengah. Cuba buat lagi. Alhamdulillah, kita dah jumpa struktur asal sebuah mungkin kubu, mungkin istana. Jadi ni di bawah, atas ni lebih kurang ketinggian 8 kaki ke atas. Asalnya mungkin ada usaha untuk baik pulih. Dia menggunakan batu blok, ditambahkan di atas batu letrik. Lihat, tapi mungkin tak terjaga. Ya, batunya sampai ke sana, temboknya ditambah. Jadi ni tangga pun menggunakan tangga lama, batu lama. Kita boleh lihat. Ada yang mati ya. Menurut catatan sejarah, Kota Kara dibina sekitar tahun 1528 dan pernah menjadi antara pusat penting dalam perkembangan awal Kesultanan Johor selepas kejatuhan Melaka. Hari ini, apa yang tinggal hanyalah serpihan batu dan tembok yang masih teguh menentang peredaran masa. Mungkin ramai yang melihatnya hanya sebagai runtuhan lama di tengah hutan. Namun bagi kami, setiap batu yang masih berdiri di sini menyimpan kisah perjuangan, pemerintahan dan warisan yang tidak sepatutnya dilupakan. Inilah Kota Kara, sebuah tinggalan sejarah yang masih menunggu untuk terus diterokai dan difahami oleh generasi hari ini dan akan datang. Boleh korang tengok kedalaman dia. Untuk batu letrik digunakan untuk tembok. Bawah sama. Jadi batu besar betul, bongkah. Kedalaman lebih kurang 7 kaki ke dalam, 7 hingga 8 kaki ke atas. Dan atas ni disambungkan, dia cuba buat balik menggunakan batu blok untuk mungkin tujuan baik pulih, tapi mungkin dah tak terjaga. Banyak tembok-tembok yang runtuh kat sini ni, tapi kalau digali balik, dikorek balik, InsyaAllah boleh kita tahu berapa kedalaman lagi
kawasan ni, ataupun ada lagi ruang-ruang yang berada di tempat ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah penjelajahan kita di hulu Sungai Johor, di dalam kelapa sawit dan juga di ladang getah, di sini terletaknya struktur kubu. Tapi yakin pada saya ini bukan kubu, mungkin ini adalah bentuk bangunan istana. Kalau anda boleh lihat batu-batu litrit yang digunakan di kawasan ini sebelum adanya tembok-tembok untuk pemulihan, mungkin konkrit digunakan untuk disambungkan bersebelahan dengan struktur asal bangunan ni. Yakin bagi saya mungkin ini adalah tapak istana. Mungkin ini adalah tapak istana yang cuba dipelihara, tapi tak ada siapa yang ingin menjaganya, namun runtuh balik. Kalau kita boleh lihat dalam dia, ketinggian lebih kurang 7-8 kaki ataupun 9 kaki ke bawah. Kita ada video tadi, saya akan tunjukkan di mana nak tangga dia. Dan bangunan ini terletak betul-betul bersebelahan dengan sungai, hulu Sungai Johor, di mana lekukkan dia. Kita boleh lihat di sini untuk turun ke sungai pun mempunyai laluan. Cuma sekarang dah ada samun lah. Tapi suka saya nak nyatakan di sini kepada kerajaan negeri Johor untuk membuat tarikan ekopelancongan mengenai dengan sejarah Johor adalah lebih baik pelihara tempat ini, di mana tempat ini mungkin boleh jadi destinasi pelancongan untuk melalui sepanjang Sungai Johor yang ada dan yang terbina sejak tahun 1528, iaitu Kota Kara Pekan Tua. Okay, kita bawa keluar. Jadi alhamdulillah kita dah jumpa tapak struktur bangunan lama yang berada di dalam kawasan tu. Jadi sekarang ni kita akan menuju jalan keluar. InsyaAllah. Hari ini, apa yang tinggal hanyalah runtuhan batu yang semakin ditelan hutan. Namun di sebalik setiap batu yang masih berdiri, tersimpan kisah tentang permulaan sebuah negeri, tentang perjuangan, pemerintahan, dan warisan yang membentuk Johor seperti yang kita lihat dan kenali hari ini. Sejarah tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri jika tiada usaha untuk mengenali, menghargai, dan memeliharanya. Sedikit demi sedikit, warisan ini akan kehilangan ditelan masa, sehingga generasi akan datang hanya mengenalinya melalui catatan dan gambar lama. Semoga penemuan dan perkongsian seperti ini dapat membuka mata lebih ramai pihak tentang pentingnya menjaga khazanah sejarah yang masih wujud di bumi Johor. Tapak-tapak seperti ini bukan sekadar tinggalan batu, tetapi aset, warisan yang mempunyai nilai pendidikan, penyelidikan, dan potensi pembangunan eko-pelancongan sejarah yang amat besar. Mudah-mudahan suatu hari nanti, lokasi seperti Kota Kara dapat dipelihara, didokumentasikan, dan diperkenalkan dengan lebih baik kepada masyarakat. Kerana disinilah antara saksi awal perjalanan Kesultanan Johor, dan disinilah sebahagian daripada akar sejarah negeri ini bermula. Kita mungkin hanya pengunjung yang singgah seketika, tetapi menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan warisan ini terus kekal untuk dilihat, dipelajari, dan dihargai oleh generasi-generasi yang akan datang.